Okey, kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kemarin saya ada sentuh berkenaan dengan soalan nombor 5. Tapi tak apa, nanti kamu boleh rujuk video. Kita nak cuba habiskan pada soalan nombor soalan ba. Okey, soalan ba fokus pada soalan pertama, kedua, ketiga dan keempat, diikuti dengan soalan baharu. Okey? Boleh dengar suara saya ya? Suara saya jelas ke? Hello? Akil? Boleh dengar suara saya? Okey. Baik. Kita cuba jawab soalan yang pertama. Okey? Dia kata buat ayat kawin ma ya'ti. Okey? Jumlatan fiha fi'l mudhari' majzum, fi'l mudhari' majzum bila an-nahiyah. Jadi soalan ini sebenarnya straightforward. Okey? Yang mana kamu kena datangkan yang pasti kamu kena datangkan jawapan kamu dalam bentuk jumlah fi'liyah. Sebab kenapa? Pertama sekali dia kata dia mention fi'il mudhari'. Sekiranya kamu bagi jawapan selain daripada itu, iaitu sebagai contoh kamu datangkan dalam jawapan kamu dalam jumlah ismiyah, sudah pasti markah kamu tiada untuk soalan nombor 1 ni. Okey? Fi'il mudhari' majzum. Okey, tu part kedua. Fi'il mudhari' majzum. Apa yang kamu akan fikir, terlintas di fikiran kamu bila disebut berkenaan perkataan majzum? Apa tu majzum sebenarnya? Ingat lagi tak majzum tu apa? Dia sekawan dengan mansub. Okey? Mansub. Majrur. Apa lagi? Marfu'. Dia satu kawan. Cumanya majzum ni khas untuk fi'il. Jadi apa itu majzum? Ingat lagi tak majzum tu apa? Kalau ditanya kepada kamu Akil, apa tu majzum? Kamu rasakan boleh agak tak majzum tu apa? Hello? Akil? Boleh dengar? Ya. Majzum tu apa? Secara ringkasnya majzum macam mana? Dia ada satu tanda je. Dia tidak berbaris. Tanda apa kita panggil majzum? Ya, tanda sukun. Paling mudah, majzum berbaris mati. Maksudnya fi'il tersebut, fi'il mudhari' itu mesti berbaris mati. Kerana apa? Kerana kehadiran la an-nahiyah di hadapan dia. Jadi, cuba bagi satu contoh. Boleh tak datang satu contoh? Okey, saya bagi contoh pada kamu. Kamu jadikan dia kepada majzum. Okey? Saya bagi contoh macam ni Okey. Ta'kulu. Ini yang biasa ya. Ta'kulu. Ta'kulu. Maksudnya kamu makan kan? Okey. Sekarang cuba kamu tukarkan dia kepada fi'il mudhari' majzum bila an-nahiyah. Apa yang kamu akan cakap? Apa yang kamu akan ubah pada perkataan ta'kulu ni? Jadi macam mana? La ta'kul. La ta'kul. Jadi, sekarang kamu dah boleh buat ayat. Kamu cuma perlukan kamu kasih lengkap sikit sahaja lagi ayat ini. Sebab kenapa? La ta'kul ini berbentuk satu perintah. Jangan kau makan. Jadi kamu memerlukan orang. Kamu memerlukan seseorang untuk membuat satu perintah larangan. Jadi kamu untuk ayat macam begini ni, okey, bila kamu dapat soalan macam begini, senang sahaja kamu letak sahaja dekat hadapan ni nama seseorang. Contoh, Ya Ahmad. Contoh. Ya Ahmad
La ta'kul al-aruz sebagai contoh. Al-aruzza. Al-aruzza sebagai contoh. Wahai Ahmad, oi Ahmad, la ta'kul al-aruzza. Jangan kau makan nasi. Cukup. Jadi ayat ini sudah sempurna. Ringkas kan? Tetapi dia cukup padat. Dia ngam. Dia betul-betul mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan. Ya Ahmad, la ta'kul al-aruz. Jadi fi'il di situ sudah majzum. Sebab kenapa? Kerana kehadiran la an-nafiyah. La an-nahiyah. Lam ataupun kata larang dekat sini. Okey. La ta'kul. La ta'kul. Al-aruzah dia menjadi maf'ulum bi. Macam tu. Okey? Saya rasa benda ni mudah sepatutnya untuk kamu catch up soalan ni. Okey? Untuk kamu tackle soalan ni. Baik, soalan nombor 2. Nombor 2 dia kata jumlah mustamila ala lada. Jumlah mustamilatan ala lada. Maksudnya kamu kena datangkan ayat dan pastikan ayat tersebut kena menggunakan lada. Okey, sebelum itu saya nak tanya kamu, lada. Apa maksud lada? Pernah dengar tak perkataan lada? Lada. Lada ni maksud dia mempunyai. Okey? Lada maksud dia mempunyai. Tetapi okey, kamu kena ingat perkataan lada ini, okey, dia dalam bahasa Arab, okey, kalau kamu masih ingat, dia digelar sebagai zaraf. Okey, ingat tak perkataan zaraf? Ingat tak perkataan zaraf? Pernah dengar tak? Ingat lagi tak? Zaraf. Az-zarfu. Cuba refresh balik. Az-zaraf. Apa yang kamu terlintas di fikiran bila dengar perkataan zaraf? Hello? Dia ni sama macam huruful jar. Cumanya, cuma dia, okay, lada ini, okay, yang kita kata tadi dia adalah zaraf, tetapi dia sama dengan huruful jar. Maksudnya dia memerlukan objek lain di sini untuk bergabung dengan lada. Tetapi kamu kena ingat, dia bukan dipanggil majrur ya. Dia dipanggil mudhafun ilai. Okey, maksudnya kamu memerlukan sesuatu dekat kawasan ni untuk dia bersandar dengan lada. Dan dia digelar mudhafun ilaih. Maksudnya objek yang kamu nak sandarkan dengan lada ini akan digelar mudhafun ilaih. Dalam masa yang sama dia berbaris bawah. Mudhafun ilaih berbaris bawah kan? Jadi kamu boleh buat ayat yang simple menggunakan lada. Sebagai contoh, okay, kamu boleh buat ayat macam ni. Okay. Di sisi. Okay. Okay, maksudnya macam ni kita buat ayat. As-salatu, sebagai contoh, as-salatu wajibatun ladal muslimina. Solat itu wajib? Ya. Ada soalan? Hello? Akil ada soalan ke? Hello, Akil? Nak saya ulang balik ke? Saya teruskan ya. Okey. Tengok pada ayat ini, ladal muslimin. Okey? Ya. Ada apa? Ada apa tu? Okey, di mana yang kamu tak faham?
Okey, begini. Perkataan, tengok pada perkataan lada, okey? Saya cuba highlightkan pada perkataan ni. Ladal muslimin. Okey. Tengok pada perkataan ladal muslimin. Perkataan lada ini, okey, dia merupakan zaraf, okey? Zaraf. Ladal muslimin. Macam, okey. Pernah dengar? Okey. Perkataan ladaina. 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 Okey. Maksud secara literal dia, maksud dia kami mempunyai. Macam begitu. Katakan kami punya. Ataupun dia, lagi satu, dia bergantung kepada cara kamu letak perkataan tu. Dengan apa kamu pasangkan. Hello, Akil, ada apa-apa yang kamu nak tanya? Okey. Aha. Baik. Kalau boleh, kamu tolong cari kawasan yang kuat lah dia punya internet kalau dapat. Okey. Cuba beralih ke tempat yang ada rangkai sambungan yang okey. Okey. Perkataan ladaina. Ladaina, kami mempunyai, we have, macam tu. So, perkataan lada ini, okey, perkataan lada dia bergantung kepada apa yang kamu gunakan. Kamu pasangkan dengannya. Sebagai contoh, ladal muslimin, di sisi ataupun kita kata bagi orang muslim, itu maksud dia. Lada al muslimin, bagi orang Islam. Jadi perkataan lada ini dia tak boleh datang kosong. Seolah-olah kalau kamu cakap lada sahaja, ayat kamu tergantung bagi, kami punya. Punya apa? Macam tu. So, kamu memerlukan pelengkap. Pelengkap inilah yang kena datang bersandar dengan lada. Dan sebab itu, bila saya sebut perkataan bersandar, maksud dia, perkataan al-muslimin ini akan sentiasa datang dalam keadaan majrur, berbaris bawah ataupun ditanda dengan huruf. Seperti ya, majrur bil ya. Sebab kenapa? Dia sentiasa datang dalam keadaan ataupun kita gelar dia mudhafun ilai. Mudhafun ilai. Apa-apa, ingat perkataan mudhafun ilai, apa sahaja perkataan yang duduk di tempat mudhafun ilai, dia sentiasa majrur, tak kisah dengan baris ataupun dengan huruf, macam al-muslimin. Sebab al-muslimun ini dalam keadaan marfu'. Dia jamak kan, jamak mudzakkar salim. Tapi jamak mudzakkar salim marfu' bil waw. Tapi dalam keadaan majrur majrur bil ya. Macam tu. Jadi betul dah kamu dah ada ayat ataupun frasa bagi orang muslim, tapi kamu tidak gunakan lagi dalam bentuk ayat. Jadi kamu kena masukkan perkataan ataupun frasa ladal muslimin dalam ayat. Sebab tu kamu perlukan pelengkap. Di hadapannya as-salatu wajibah ladal muslimin. Macam tu. Salat wajib bagi orang Islam. Macam tu. Okey? Akil? Masih okey ke internet kamu? Hello? Okey, baik. Jadi, saya harap kamu boleh jawab soalan tu dengan baik. Okey, ingat perkataan lada. Apa sahaja kamu kena ingat. Kamu kena bezakan di antara huruful jar dengan zaraf. Jadi kenal pasti apa itu zaraf dan kawan-kawan zaraf. Okey? Soalan yang seterusnya, soalan ketiga. Soalan ketiga, kamu kena buat jumlah mushtamilah adad khamsah. Kamu kena masukkan
nombor 5 dalam ayat. Jadi, apa contoh ayat tersebut? Kita kena tengok Okay. Kamu dah belajar nombor tak dekat sekolah? Ada tak diterangkan kepada kamu berkenaan nombor? Saya nak tanya kamu dulu. Ada tak diterangkan macam mana buat ayat yang memerlukan kamu masukkan nombor dalam ayat? Macam nombor 5 ni. Dah. Cuba buat ayat menggunakan nombor 5. Bagi sahaja apa ayat. Bagi sahaja apa ayat yang kamu tahu yang mana kamu masukkan nombor 5 dalam ayat kamu. Cuba buat. Bagi satu ayat. Saya tulis. Boleh tak? Hello? Boleh. Cuba buat dulu. Saya nak tengok. Apa? Apa dia? Aha. 5 ekor kucing. Okey. Ladaya. Macam perkataan tadi Lada tu ladaya. Saya ada khamsatu qitatin. Qitatin. Okey. Sekarang kita tengok. Ladaya khamsatu qitatin. Okey. Kamu kena ingat konsep asas dalam penulisan nombor dalam bahasa Arab, dia varies, dia pelbagai sebab dia melibatkan dia ada hukum tersendiri. Untuk nombor 3 hingga 10, 11, 3 hingga 10, okey. 3 hingga 10, 11 hingga 99, 100 hingga 1000 dan ke atas. Macam tu. Jadi, apa-apa nombor, okey, untuk kita fokus pada nombor 3 hingga 10 lah dahulu, okey. Kamu kena ingat, nak tulis nombor yang melibatkan 3 sehingga 10 sehingga 10, kamu kena ingat dia kena berlawan. Kalau benda yang dibilang itu muannas ataupun muzakkar, nombornya kena muannas, berlawan. Okey, kita tengok sekarang. Perkataan, lagi satu. Penulisan nombor ini juga akan mengambil kira pada benda yang dibilang, benda yang dikira tu. Okey. Sekarang kamu kena pastikan apa-apa. Bila ini khas untuk nombor 3 sampai 10 3 sampai 10 sahaja. Benda yang dibilang menggunakan nombor bermula daripada 3 sampai 10, dia kena datang dalam bentuk jamak. Okey? Jamak. Dia datang dalam bentuk jamak. Kemudian dia kena berbaris bawah. Macam mana kamu nak ingat benda ni? Kamu boleh ingat macam ni. Okey. Saya ada satu formula. Dipanggil G-galuh. Maksud dia apa? Apa-apa nombor. Ini melibatkan benda yang nak dibilang. Yang melibatkan bilangan nombor itu bermula daripada nombor 3 sampai 10.
pastikan benda yang dibilang itu kena datang dalam bentuk jamak. Jamak. Dan dia kena berbaris bawah. Berbaris bawah. Macam dalam contoh, ladayya khamsatu qitatin. Qitatin merupakan jamak kepada qitun. Kan? Kucing. Qitat jamaknya. Dan dia berbaris bawah. Kamu datangkan dalam bentuk begini kerana dia menggunakan nombor 5. Satu lagi. Macam mana kamu nak tulis nombor dia? Nombor dia pastikan berlawanan. Okey, qitatin adalah dalam bentuk mudzakkar. Jadi nombornya mesti muannas. Macam tu. Ladayya khamsatu qitatin. Ladayya khamsatu qitatin. Tengok dia berlawan. Nombor kena berlawan dengan bilangan dia. Dengan benda yang dibilang. Dari segi gender. Kalau nombornya muannas, maka dia punya benda yang dikira itu mesti mudzakkar. Ataupun sebaliknya. Okey, kamu kena ingat macam mana kamu nak gunakan perkataan khamsah. Maksudnya kamu nak tulis benda yang dibilang itu dengan nombor 5. Tapi ada kaedah dia. Kaedah dia kena pastikan perkataan itu dalam bentuk jamak berbaris bawah. Macam tu. Okey? Boleh tak? Boleh tak soalan nombor 3 ni? Boleh jawab tak agak-agak kalau soalan ni keluar nanti? Tak kisahlah nombor 5. Tapi dia dalam range nombor 3 hingga 10. Kamu rasa kamu boleh jawab tak? Okay. Ingat jigalo. Soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Jumlah fiha ismun majrur bil idhafah. Ini soalan nombor 4 ni dia berlawanan dengan soalan nombor 2 tadi. Lebih kurang sama. Tetapi majrur bil idhafah. Majrur bil idhafah. Ataupun sebenarnya dia lebih kurang sama dengan soalan nombor 2. Sebab soalan nombor 4 macam mana? So, al-idhafah ni, al-idhafah maksud dia bersandar. Al-idhafah. Okey. Perhatikan baik-baik, soalan ni tricky ya. Sebab kenapa? Soalan nombor 2 lebih kurang sama macam nombor 4. Tetapi soalan nombor 2 dia direct, straightforward. Dia sebutkan lada. Just kamu perlu tambah pelengkapnya sahaja. Macam ladal muslimin. So ladal muslimin tadi, okey, saya bagi nampak kamu ya. Ladal muslimin. Tengok perkataan lada ni. Lada ini adalah zaraf. Okey. Dan zaraf memerlukan mudhafun ilaih. Ataupun dengan kata lain, bila ada mudhafun ilaih, sebelumnya itu kita akan anggap dia sebagai mudhaf. Dan kamu kena ingat, mudhafun ilaih kan dia sentiasa berbaris bawah. Maksud dia majrur lah tu. Majrur bil idhafah. Samalah dengan soalan nombor 4 ni. Soalan nombor 4 ini dia terbuka sebenarnya. Maksudnya, kamu boleh datangkan apa sahaja contoh yang pasti dia datang dalam keadaan idhafah. Maksudnya kamu memerlukan mudhafun ilaih majrur itu. Okey, soalan nombor 4 ini sebenarnya straightforward sebab dia nak kamu gunakan zaraf yang lain. Okey. Bila disebut perkataan zaraf, okey, ingat soalan nombor 4 ini dia berkaitan dengan zaraf. Okey, saya nak tanya kamu, apa zaraf lain yang kamu ingat? Yang kamu tahu bila disebut zaraf, bila disebut perkataan tertentu ni, ini adalah zaraf. So apa perkataan zaraf yang kamu tahu? Contoh zaraf yang kamu tahu. Boleh bagi satu tak?
Zaraf ni banyak. Zaraf makan, zaraf zaman. Sebut satu. Amama. Okey, kamu rasa perkataan amama tu maksudnya hadapan kan? Lengkap ke makna dia? Lengkap ke makna dia? So, lengkapkan. Kamu nak cakap di depan apa? Di hadapan apa? Okey, kita Amamal fasli. Okey, nice. Amamal fasli. Dan kamu baca dah baris bawah. So perkataan inilah yang dia nak amamal fasli. Sekarang perkataan amamal fasli di hadapan kelas. Kamu tengok fasli ini berbaris bawah kerana ini sekarang dia dah menjadi mudhafun ilai. Dia bersandar dengan amama. Yang mana amama ini adalah zaraf. Sebab zaraf tak boleh datang bersendirian. Dia tak akan dapat menjelaskan makna. Amama apa? Terbuka, luas. Jadi kamu memerlukan pelengkap untuk menjelaskan makna amama. Sebab itu kamu akan sandarkan perkataan al-fasli. Okey, betul dah amama al-fasli di hadapan kelas. Tetapi soalan dia minta kamu buat ayat. So buat ayat menggunakan amamal fasli. Cuba bagi satu ayat. Buat ayat yang menggunakan amamal fasli. Boleh tak? Akil, boleh buat tak? Amamal fasli. Di hadapan kelas, apa sahaja ayat. Yang penting dia munasabah. Ana. Apa dia? Sekali lagi. Akumu. Ana. Okey, ni kan? Akumu amamal fasli. Okey, betul, tak ada masalah. Saya berdiri di hadapan kelas. Okey, ngam. Mudah kan? Jelas. Makna dia jelas, lengkap, tak ada masalah. Tapi kalau boleh, bila dah kamu sebut akumu, so kamu tak perlu sebut ana. Sebab dalam akumu kita tahu ini fi'il madhi. Okey, ini fi'il madhi ke fi'il mudhari' ni? Fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Mudhari'. Sebab dalam fi'il mudhari' akumu dia mengandungi dhamir ana sudah. Jadi tak perlu sebut ana kat depan. Itu lagi baik. Okey? Just kamu sebut akumu amamal fasli. Lengkap dah. Dapat dah 2 markah. Okey? Macam tu. Senang kan? Tak susah pun. Kamu kena ingat apa contoh zaraf dan lengkapkan. Lagi satu cuma soalan ini. Tengok, jumlah fiha ismun majrur bil idhafah. Dia nak fokuskan sebenarnya. Okey. Soalan ni dia nak fokus pada ni. Isim majrur bil idhafah. Sekarang perkataan ni. Al-faslu ini sebenarnya dia majrur. Majrur, kenapa dia boleh berjadi baris bawah? Sebabnya dia adalah mudhafun ilai. Dia bersandar pada perkataan zaraf di hadapannya. Itu dia nak fokuskan sebenarnya. Okey, maknanya kamu dah jelas lah. Kamu dah menjawab soalan tu. Akumu amamal fasli. Al-fasli itu adalah isim. Dia adalah isim majrur. Okey. Ataupun dengan kata kita boleh panggil dia majrur bil kasrah ataupun
Lagi tepat kamu hanya katakan dia mudhafun ilaihi majrur bil kasrah. Ataupun majrur bil kasrah kerana kehadiran amama di hadapan dia. Itu zaraf. Okey? Boleh ya? Ada apa-apa soalan nak tanya? Ada apa-apa soalan kamu nak tanya, Akil? Setakat ni? Ya. Sila. Silas. Boleh. Sila. Pergi. Ya. Saya tunggu kat sini je tau.
Kalau tak nak bagi, dia suruh saya ganti balik duit wayang yang dia belanja dan dia bayar balik duit makanan yang saya bayar. $4 broke up with him because he is so dia beli tapi dia makan half je. Then masa dia suruh girlfriend dia, you habiskan makanan lain. Tapi dia girlfriend dia bayar 40-50 cent for that half portion. Example, babe, kita share meal fish. Meal tu $6. Watches Japanese porn. Suara rosak, kuping patah. Buat besok tengok blue. Oi, gila ke apa, oi? So he forced me to have sex many times, even when he knows that I have a high risk pregnancy. So doktor dah cakap no sex until I habis matang. Tapi dia degil. Bila I dah patang, so tak sex. Hai, salam. Clear dah? Okay. Kita apa? Okay. Kita teruskan. Okay, baik. Kamu boleh buka muka surat 138. Okay. Muka surat 138 ini adalah... sorry. Saya tak... Mic pula. Ya. Baik. Kejap, Okey, baik. Baik, kamu boleh buka muka surat 138. Okey. Ini adalah soalan yang kita akan cuba fokuskan. Kali ini kita banyak akan fokus pada nahu pula. Okey. Saya tak pasti sama ada kita pernah buat ni belum. Saya rasa belum. Okey. Saya nak kamu tengok pada soalan yang pertama. Macam biasa, kawin mayati jumlah fiha na'at haqiqi. Okey, ingat lagi tak perkataan na'at? Ingat lagi tak bila disebut na'at ni apa yang kamu terlintas di fikiran kamu? Na'at. Apa tu na'at? Ingat lagi tak?
Hello? Akil, kau ingat lagi tak apa tu naat? Akil? Hello? Hello? Naat ini adalah sifat. Okey, naat adalah sifat. Okey, naat adalah sifat. Jadi, hukum spesifik bagi naat ini sebenarnya, okey, dia kena Ya, teruskan. Ya, betul. Soalan ini mesti datang soalan ini semuanya berkaitan dengan bina ayat. Cumanya dia akan spesifikkan ikut topik lah. So gambling lah, maksudnya kamu tak tahu topik apa yang dia akan sebut dalam ni. Maksudnya kamu kena bersiap sedia dengan pelbagai kemungkinan. Ya, betul. Naat adalah sifat. Okey, apa yang kamu terlintas di fikiran bila sebut sifat? Apa yang mesti ada dalam sifat? Bila disebut naat, macam mana, apa yang kamu akan fikir bila sebut perkataan naat? Naat ni macam mana? Boleh bagi contoh tak? Akil, boleh bagi contoh tak apa naat yang kamu teringat sekarang? Salah betul lah lain di sini. Ya Allah, apa benda? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hello? Ya. Ya? Macam mana? Hello? Saya terputus hubungan tadi. Saya minta maaf. Boleh tak kamu bagi satu contoh ataupun apa yang kamu faham kalau berkenaan dengan konsep naat ni? Apa yang kamu terlintas di fikiran kamu bila disebut perkataan naat? Ya, sifat. Okey. Apa contoh? At-talibu An-nashitu. An-nashitu. Okey, ngam.
Cumanya ada okey. Okey, ya. Okey. Baik. Ini betul dah at-talibu an-nashitu. Okey, seorang pelajar yang rajin. Tetapi ini baru dipanggil frasa. Kamu tak buat ayat lagi menggunakan frasa sifat. Frasa adjektif ni. Jadi kamu kena bawa masuk ayat. Kamu kena gunakan dia dalam bentuk ayat. Sebagai contoh, ayat yang paling mudah apa? Ra'aitu. Ra'aitu. Kan ra'aitu ni kan maksud saya melihat kan? Saya melihat at-taliba an-nashita. Ayat lah sudah ni. Dia sudah jadi jumlah. Ayat yang lengkap. Saya telah melihat seorang pelajar yang rajin. Ayat lengkap. Just kamu hanya perlu tambah fi'il fa'il sahaja. Maksudnya apa? At-talibah di sini, an-nashita dia dah menjadi apa orang bilang? Maf'ulum bi. Maksudnya at-talibah maf'ulum bi, an-nashid adalah sifat. Sifat kepada at-talibah. At-talib. Okey? Jadi kalau kamu hanya datangkan at-talib an-nashid sahaja, kamu boleh jadi dapat setengah markah daripada 2 sebab kamu tidak gunakan dia dalam bentuk ayat. Jadi kamu kena masukkan at-talib an-nashid dalam bentuk ayat. Jadilah ra'aitu, sebab tu kamu kena buat ayat. Ra'aitu, ayat yang paling mudah, ra'aitu at-talib an-nashita. Cukup dah. Okey? Boleh Baik. Soalan seterusnya, jumlah. Baik, seterusnya jumlah tarkib idhafi. Tarkib idhafi. Ingat lagi? Tarkib idhafi dengan tarkib. Okey, soalan pertama, soalan kedua ni dia sama bentuk dia. Bentuk dia lebih kurang sama tetapi berbeza. Tarkib idhafi. Ingat lagi tak tarkib idhafi macam mana? Tarkib idhafi. Terbalik. Jangan keliru. Jangan apa orang kata? Jangan careless. Dia yang kat belakang ada alif lam, yang kat depan tak ada alif lam. Tarkib idhafi simpelnya macam tu. Cuba bagi contoh, apakah frasa nama ataupun isim yang mengandungi tarkib idhafi, yang mana di hadapan tak ada alif lam, yang belakang ada alif lam. Apa contoh dia? Contoh yang ingat yang simple-simple je, jangan susah payah. Apa contoh yang mudah? Ustazul madrasah. Okey, boleh diterima? Ataupun mudarisul boleh lah. Atau mudirul madrasah kan? Ustazul madrasah. Okey, ini baru, kamu kena ingat, ini baru dia punya contoh. Kamu kena buat ayat menggunakan Ustazul madrasah. Buat ayat. Apa ayat yang kamu akan buat bila dengan menggunakan perkataan Ustazul madrasah? Apa ayat dia? Murajaah Al-Quran. Kamu nak cakap macam mana sebenarnya? Dalam bahasa Melayu kamu nak cakap macam mana? Gini. Okey, begini. Yahfadhu. Kamu boleh buat ayat macam ni tahu. Yahfadhu
Ustazul madrasah Al-Quran. Macam ni. Ini boleh. Yahfadhu ataupun hafidha. Fi'il madi pun boleh. Hafidha Ustazul madrasati. Ni dari segi baris Al-Quran. Okey. Hafidha Ustazul madrasati Al-Quran ataupun yahfadhu Ustazul madrasah Al-Quran. Okey, ayat yang sempurna sudah. Jelas. Okey? Senang kan? Betul tak? Senang tak? Ayat kamu, bila buat ayat ni, kamu tak perlu buat ayat yang susah. Yang simple macam ni pun boleh diterima. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu soalan yang ketiga. Soalan ketiga ni saya rasa kita tak ada sentuh lagi sebelum ni, tapi saya yakin kamu dah sentuh dekat sekolah. Okey, berkaitan jumlah la nafiyah lil jins. La nafiyah lil jins. Saya nak tanya kamu pernah sentuh tak benda ni dekat sekolah? Pernah dengar tak perkataan la nafiyah lil jins? Hello? Dia, okey, ini topik lain ya. Dia berkaitan dengan topik ni dia trik sikit sebab dia macam kita buat ayat menggunakan kana. Sebab kenapa? La nafiyah lil jins ini maksudnya kamu akan okey, ingat lagi tak bila kita sebut la an-nahiyah, la nafiyah, itu kan semua la yang masuk dengan fi'il mudhari'. Tetapi dengan ataupun dengan kata lain, la itu kena berhubung dengan fi'il. Tetapi la di sini nombor 3 ni dia berhubung dengan isim. Dia berhubung dengan isim. Okey, saya akan bagi contoh yang mana contoh ini menjelaskan konsep bagi topik la nahiyah lil jins. Okey? Kenapa? Sebab dia berkait rapat dengan fungsi kana. La nafiyah lil jins. Okey, saya bagi contoh macam ni. Okey, kamu tengok ya. La taliba sekejap ya. Sekejap ya. Okey, la taliba najim. Okey. Okey. Baik. La taliba ilmin kasulun. Okey, tengok, perhatikan betul-betul ya. Kataan la ini, la di sini membawa maksud menafikan. Penafian yang mana dia masuk ataupun dia berkait rapat dengan isim selepasnya. Tadi saya kata Muhammadun Naiman. Okey, tadi saya kata fungsi la nafiyah lil jins ini seperti mana fungsi kana, tetapi sebenarnya dia ada, okey, dia silap.
Dia berkait rapat dengan fungsi inna. Fungsi inna wa akhawatuha. Sebagai contoh, saya kata inna Muhammadan apa? Kasul sebagai contoh. Kasulun. Inna Muhammadan kasulun. Okey, ini contoh dia. Tetapi la di sini, la, okey, kalau inna Muhammadan kasul, ini kita menguatkan statement bahawasanya Muhammad ini kasul, pemalas. Berbeza dengan ayat yang kat bawah ni. La taliba ilmin kasulun. Dari segi fungsi sama lebih kurang tengok. Kasul. Okey. Tetapi yang lagi utama sebenarnya adalah penafian bahawasanya tak ada seorang pun pelajar. Taliba ilmin ini maksud dia penuntut ilmu, pelajar. Dalam ayat taliba ilmin kasul, ayat sebelum dimasukkan la itu, kita buat generalization. Maksudnya kita bagi tahu semua pelajar itu pemalas. Penuntut ilmu malas. Tetapi bila kita masukkan la di hadapan ini, okey, la inilah yang akan menafikan siapa-siapa yang bergelar penuntut ilmu itu dia sebenarnya bukan pemalas. Kita nak menafikan dengan keseluruhan. La taliba ilmin kasulun. La taliba ilmin kasulun. Maksudnya siapa-siapa yang bergelar talibah ilm, penuntut ilmu itu, kita nafikan dia dengan sekeras-kerasnya bahawasanya mereka ini tidak bersifat pemalas. Itu maksud dia. Boleh dapat tak? Hello? Akil, jelas tak contoh ni? Hello, Akil? Boleh dapat tak? Hello, Akil? Hello, Akil. Topik ni pentingnya sebab kenapa? Dia berbeza dari segi kana wa akhawatuha, inna wa akhawatuha. Dan lagi satu, penggunaan untuk la nafiyah lil jins, isim. Ini digelar isim dia isim la. Isim la ini kamu kena ingat sampai bila-bila dia mesti datang dalam bentuk nakirah. Maksudnya dia kena perkataan itu bersifat umum, nakirah. Tak boleh bersifat ma'rifah. Macam di sini, inna Muhammadan. Ini isim inna. Tapi dia datang dalam bentuk ma'rifah. Dan kita juga biasa jumpa isim inna datang dalam bentuk nakirah. Tak ada masalah. Tetapi untuk la nafiyah lil jins, kamu kena pastikan isim la ini nakirah semata-mata. Tak boleh guna ma'rifah. Ya, Akil, ada apa-apa yang kamu nak tanya? Internet, tak tahulah, saya rasa lambat sekarang ni. Kamu ada apa-apa soalan ke setakat ni? Hello? Hello, Akil? Jelas tak contoh ni? Hello, Akil? Hello?
Okey. Baik. Perkataan ataupun contoh lain yang kamu boleh gunakan untuk topik la nafiyah lil jins ni, kamu saya bagi contoh yang mudah juga. Kamu boleh hafal terus. La rajula fil bait. Okey, fil baiti. Pada perkataan la rajula fil baiti ini, okey, ini adalah isim la. Isim la nafiyah lil jins. Okey. Perkataan rajula ini dia mesti nakirah, kosong. Maksudnya dia bukannya spesifik, dia bersifat umum. Okey, maksudnya apa? Tak ada seorang lelaki pun dalam rumah ini. Maksudnya lelaki itu tak kisahlah dia besar, dewasa, budak-budak. Semua kamu menafikan, kamu menidakkan kehadiran, kewujudan lelaki, entiti lelaki di dalam rumah. Itu maksud dia. Okey, la rajula fil baiti. Ini adalah contoh bagi ayat ataupun bagi soalan yang minta kamu buat ayat ada mengandungi la nafiyah lil jins. Maksudnya kamu, perkataan jins ini sebenarnya membawa maksud macam kategori. Contoh lelaki, gender lelaki. Maksudnya kamu menafikan kewujudan apa sahaja yang berkaitan dengan lelaki dalam ayat kamu. Macam dalam ayat la taliba ilmin kasul, maksud dia kamu nak menafikan sebarang ataupun apa sahaja yang digelar talibal ilm. Tak kisah dia lelaki, perempuan, selagi mana dia bergelar talibal ilm, kamu menafikan mereka ini sebagai pemalas. Itu maksud dia. Okey? Akil, ada apa-apa soalan nak tanya? Setakat ni? Boleh ke? Saya harap kamu boleh jawab soalan ni. Saya cuma risau soalan ni akan masuk dalam dalam peperiksaan. Sebabnya dia jarang ditanya dan kebarangkalian tu tinggi untuk keluar. Okey? Baiklah, saya rasa setakat ini sahaja dahulu untuk kelas hari ini. Kita akan habiskan baki kelas 2 soalan ini dan soalan berkaitan sorof pada minggu hadapan. Saya kira itu merupakan penutup untuk bulan ini. Okey? Baik. Terima kasih atas kehadiran kamu pada hari ini. Kita jumpa pada minggu hadapan. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.